12. Kan aku dah kata ada 12 je. Hai, ada 13. Aku ingat Opah cakap ada 13 rukun solat. Jadi, apa lagi satu? Itulah. Aku tak ingat lah. Ipin, kau ingat? Tak ingat. Hai, apa susah? Kita tanya je lah Ustaz. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita orang ada soalan nak tanya. Bagus. Semangat nak bertanya. Apa dia? Tanyalah. Aku pula. Kau lah tanya. Siapa-siapa tanya pun tak apa ya. Jangan takut. Ustaz, rukun solat ada berapa? Ada yang boleh jawab? Ipin. 13, Ustaz. Masya Allah. Betul. Rukun solat ada 13 semuanya. Andai tertinggal salah satu rukun, solat kita akan terbatal. Tapi kita orang pun dapat 12 je. Batal lah solat kita selama ni. Sebab dah tertinggal satu. Betul ke Ustaz? Nak tahu betul ke tak? Mari kita lakukan pergerakan solat dan kenal pasti rukun-rukun solat. Ipin, tunjukkan. Yahoo! Baik, Ustaz. Pertama, berdiri tegak. Kedua, niat. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, baca Al-Fatihah. Kelima, rukuk. Keenam, iktidal. Ketujuh, sujud 2 kali. Ke-8, duduk antara 2 sujud. Jangan cepat sangat. Masa rukuk, iktidal, sujud dan duduk antara 2 sujud harus dilakukan dengan tamakninah. Tamakninah? Berhenti sejenak. Iya, tamakninah dalam solat adalah berhenti sejenak untuk tenangkan hati sebelum melakukan gerakan solat seterusnya. Ipin, teruskan. Ke-9, duduk tahiyat akhir. Ke-10, membaca tahiyat akhir. Ke-11, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Ke-12, memberi salam. Ke-13 adalah tertib. Tertib. Betul lah aku kata rukun solat ada 13. Yelah, kau betul. Ustaz, tertib tu apa? Tertib maksudnya setiap pergerakan yang dilakukan haruslah mengikut turutannya. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Perkara lain yang dilakukan dalam sembahyang selain rukun-rukun ini dinamakan sunat. Ingat tu? Kawan-kawan, dah ingat 13 rukun solat? Kalau belum, mari kita ulang 13 rukun solat bersama-sama. Rukun solat ada 13. Kita mesti buat kesemuanya. Jika ada yang tertinggal, maka solatnya pun terbatal. Berdiri tegak, melafaz niat, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, rukuk, iktidal, kemudian sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat, salam dan tertib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم.